أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kelapangan waktu dan telah menjentikkan hati kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada kali ini. Pada Jumaat yang penuh barakah ini, kita akan bersama-sama menuntut ilmu, memperbaiki ilmu dan juga saling ingat memperingati tentang hadis yang ke-23, iaitu hadis tentang setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi saya akan bacakan dulu matan hadis. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya wal Qur'an hujjatun laka aw hujjat aw 'alaik. Kullu nas yaghdu fa ba'a nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci separuh daripada iman, alhamdulillah memenuhi mizan, yakni timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Sembahyang adalah nur, yakni cahaya. Sedekah adalah keterangan, yakni bukti. Sabar memberikan cahaya, Al-Quran boleh menjadi hujah bagimu atau ke atasmu. Setiap manusia berusaha, maka dia menjual dirinya, yakni sama ada kepada Allah dengan melakukan ketaatan atau kepada syaitan, dan hawa nafsunya dengan melakukan maksiat dan kemurkaan Allah. Maka ada azab yang membebaskannya, yakni daripada kehinaan di dunia dan azab di akhirat, dan ada yang membinasakannya, yakni dengan melakukan maksiat. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa perkara penting yang kita boleh ambil iktibar dan juga pedoman daripada hadis ini. Yang pertama adalah tentang bersuci dan pahalanya. Jadi disebut dalam hadis ini bersuci separuh daripada iman. Jelas di sini menunjukkan bahawa bersuci itu adalah hasil yang nyata daripada kesan keimanan seseorang muslim, seorang mukmin. Ini kerana perbuatannya itu merupakan pengisytiharan bahawa dia mematuhi perintah dan menyahut seruan Tuhannya yang berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikanmu. Jadi dalam Islam ini, bersuci ini adalah satu perkara yang sangat penting, yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Ia dibuktikan dengan setiap kali kita nak solat, kita perlu bersuci. Dan begitu juga dengan hadas. Bila kita berhadas, jadi kita perlu menyucikan diri kita untuk mengelakkan ataupun menghentikan diri kita daripada berhadas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan separuh daripada iman? Jadi Rasulullah menjelaskan bahawa pahala bersuci sama ada wuduk atau lainnya adalah berlipat ganda sehingga menyamai ganjaran separuh daripada iman. Jadi kita bayangkan iman itu ibarat bola. Jadi iman yang sempurna itu ibarat bola. Jadi kita bayangkan jika kita memotong bola tersebut kepada dua bahagian, yakni separuh daripada bahagian itu adalah bersuci. Jadi begitu berat sekali timbangan mereka yang bersuci.
Ini adalah kerana iman boleh menghapuskan kesalahan yang telah lalu, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Okey. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, Rasulullah bersabda, barang siapa berwuduk dan memperelokkan wuduknya, maka kesalahannya akan keluar daripada jasadnya sehingga kan ia keluar daripada bawah kukunya. Jadi begitulah bagaimana dikatakan bersuci ini adalah separuh daripada iman, yang bermaksud dengan kita bersuci, kita boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Okay? Jadi maksud di sini ada maksud yang lain yang juga dimaksudkan dengan separuh daripada iman itu adalah apabila Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang beriman pada hari kiamat. Yang mana dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka terdapat tanda daripada kesan wuduk mereka. Maka barang siapa yang mampu untuk meluaskan tanda tersebut, maka lakukanlah. Okay? Maksudnya di sini mereka yang beriman dengan bersuci itu akan mendapatkan cahaya yang keluar pada hari kiamat. Begitu juga dikatakan di sini bersuci ini adalah separuh solat. Okay? Jadi ini adalah pendapat sesetengah ulama lah mengatakan bahawa iman yang dimaksudkan dalam hadis ini juga berkaitan dengan solat. Ya? Berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti keimanan kamu. Maksudnya dengan solat itu adalah bersuci itu adalah separuh daripada solat. Oleh itu, solat adalah penyelamat neraka dan ia adalah jambatan menuju ke syurga. Seperti mana yang telah difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Jadi di sini kita lihat bahawa solat itu adalah penyelamat kepada kita daripada neraka dan juga ia adalah kunci untuk kita menuju ke syurga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, tiada seorang pun daripada kamu yang berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya dan berkata, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menyaksikan juga bahawa Muhammad itu hamba dan utusannya, melainkan akan dibukakan kepadanya ke-8 pintu syurga. Dia boleh memasukinya daripada mana-mana pintu yang dia suka. Jadi daripada hadis ini adalah doa yang kita baca selepas kita mengambil wuduk. Jadi itulah kerana itulah dikatakan bersuci ini adalah separuh daripada iman, yang mana dengan bersuci ini dia mengaitkan kita dengan solat, dan yang mana kita kaitkan solat itu dengan syurga. Yang mana kita kaitkan solat itu dengan membuka kepada kita kunci syurga. Jadi bagaimana kita tengok hadis-hadis ini, antara satunya tidak saling berlawanan antara satu sama lain, saling berkaitan, malahan sangat dekat dengan kita dan sangat relevan. Selain pada itu, poin penting yang disebut dalam hadis ini juga adalah tentang bagaimana kita nak relate bersuci ini dengan kesucian hati. Jadi dalam Islam kita bukan sahaja perlu menyucikan diri kita physically, macam kalau kita ambil wuduk tu, itu adalah perkara kita lakukan untuk menyucikan diri kita secara fizikal, tetapi juga adalah sangat penting untuk kita menyucikan jiwa kita juga. Jadi kebersihan lahiriah, kebersihan luaran ini tidak akan bermakna sekiranya tidak disertai dengan kebersihan maknawi. Jadi sebab itulah sebelum kita solat, kita wajib untuk mengambil wuduk, iaitu kita menyucikan secara lahirnya, secara fizikalnya, dan juga selepas itu sewaktu solat itu adalah penyucian jiwa kita, penyucian hati kita dengan kita menunaikan solat. Jadi selain daripada itu, apa yang telah ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali tentang bersuci ini adalah dengan kebersihan hati daripada sifat khianat, sifat hasad, sifat dengki dan juga segala penyakit hati.
Kerana dengan demikian sahaja iman menjadi sempurna. Jadi sebab tu dikatakan dalam hadis ini bersuci itu adalah separuh daripada iman. Okay, yang memberi maksud bukan sahaja kita bersuci dengan mengambil wuduk, ataupun dengan mandi hadas, tetapi juga kita bersuci secara batiniyah. Penyucian hati, penyucian jiwa itu juga perlu dalam Islam. Jadi sebabkan tu disebutkan bersuci ini separuh daripada iman. Okey, kemudian poin yang seterusnya, dalam hadis ini dikatakan selepas itu walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u bainas samawati wal ardh. Jadi di sini adalah tentang zikir, zikir dan bersyukur kepada Allah. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahawasanya alhamdulillah, alhamdulillah dan juga subhanallah, kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Itu bermakna dengan berzikir itu, timbangan amalan berzikir ini adalah seluas langit dan bumi. Jadi kita boleh bayangkan tak? Kita bayangkan betapa jauhnya, betapa tingginya jarak di antara langit dan bumi, dan begitu besarnya pahala bagi mereka yang berzikir. Jadi kalau kita nak bayangkan dengan logik akal ni, sebab tu Rasulullah menggunakan perumpamaan yang kita boleh fikir, so that kita boleh bayangkan betapa tingginya antara langit dan bumi itu, dan begitu jugalah tingginya pahala kepada mereka yang berzikir. Subhanallah. Dalam hadis ini dikatakan as-salatu nurun, yang bermaksud solat itu adalah cahaya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan solat itu cahaya adalah solat ini dia menunjukkan jalan kebaikan kepada orang yang melaksanakan solat. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, kita melaksanakan solat, itu adalah satu petunjuk kepada kita untuk kita kekal berada dalam jalan kebenaran, yakni mencegah kita daripada terjumus ke lembah maksiat dan memberikan kita petunjuk untuk kekal istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dalam hadis ini dikatakan solat itu sebagai cahaya kerana apa? Kerana solat itu ia menunjukkan jalan kepada kita untuk kita kekal berada di landasan yang betul. Jadi kita bayangkan sewaktu kita memandu kereta di jalan yang gelap pada waktu malam, dan kalau kita tutup lampu tu, kita tak akan nampak jalan di hadapan kita, dan kita kemungkinan besar kita akan tersasar daripada jalan yang betul. Jadi kita perlukan kepada cahaya, cahaya untuk memastikan bahawa kita berada di jalan yang betul. Jadi begitulah perumpamaan solat oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi solat itu adalah seperti cahaya yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Yang bermaksud kalau kita ikut jalan ini, kalau kita solat, kita takkan tersasar daripada kebenaran. Kita takkan terbabas ke lembah kehancuran. Itu adalah maksud daripada solat sebagai cahaya. Selain daripada itu, dalam surah Al-Fath ayat 29, Allah berfirman, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang saleh terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadah mereka yang ikhlas. Jadi maksud lain dalam hadis ini, solatun nurun adalah Allah memberikan cahaya kepada wajah mereka yang solat. Ini adalah wajah orang-orang yang beriman. Jadi di dunia ini perasan tak kadang-kadang kita nampak hamba-hamba Allah yang beriman ni kadang-kadang terpancar nur di wajahnya. Jadi kat dunia ni Allah ada tunjukkan bagaimana mereka beriman tu, Allah pancarkan cahaya kepada wajah mereka. Begitulah juga di akhirat nanti, dan lebih-lebih lagi cahaya itu menerangi mereka yang
solat. Wajah mereka akan bercahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW, berikanlah berita gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kepada orang yang berjalan dalam gelap menuju ke masjid. Jadi ini adalah ganjaran kepada mereka yang solat di masjid, solat berjemaah sebanyak 5 kali sehari di masjid. Jadi selain daripada itu, solat juga adalah penyejuk mata dan juga penghalang daripada kesusahan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, serulah untuk sembahyang dan rehatkanlah kami dengannya." Jadi solat itu juga adalah cahaya dalam bentuk kita sebagai seorang beriman ni. Bila kita solat, ia adalah satu kerehatan bagi kita untuk reset kita, untuk kembalikan kita kepada Tuhan. Sebabkan tu kita tengok hikmah kenapa Allah mewajibkan solat 5 waktu sehari, dan setiap waktu itu dia punya range waktu, perbezaan waktu di antara subuh sampai ke isyak itu ia seperti makanan rohani, seperti mana kita perlu kepada makanan sarapan pagi, kemudian minum pagi, kan, makan tengah hari, minum petang dan juga makan malam. Begitu jugalah dengan santapan jiwa kita, santapan roh. Kita perlu kepada solat sebanyak 5 waktu untuk kita mengisi rohani kita dengan solat. Jadi poin yang seterusnya adalah sedekah adalah keterangan, yakni burhan. Jadi apa maksud al-burhan di sini? Ia adalah cahaya yang mengelilingi permukaan matahari. Jadi di sini al-burhan dinamakan sebagai hujjah yang putus kerana kejelasannya menunjukkan kepada maksudnya. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah ni ia adalah bukti yang terang dan nyata terhadap orang yang beriman. Okay? Jadi orang yang beriman ni dia membuktikan keimanannya dengan bersedekah. Sebab Allah jadikan manusia ni dia suka kepada harta benda. Ya? Jadi dengan bersedekah itu dia akan memurnikan harta kita. Bahawasanya kita ingat yang mana harta kita di dunia ini tidak kekal kepada kita, dan harta kita ini juga sebahagiannya adalah milik orang lain yang memerlukan. Jadi sebab tu dalam Islam sangat dituntut untuk bersedekah. Hatta dalam Al-Quran Allah ada menceritakan bagaimana keadaan mereka yang telah pun meninggal dunia dan minta untuk kembali kembali di dunia. Untuk buat apa? Untuk dia bersedekah. Jadi kita tengok kat sini bagaimana sedekah itu adalah satu keterangan, yakni al-burhan. Jadi kita mengeluarkan harta kita, mengeluarkan sedekah itu adalah di antara tanda-tanda orang yang beriman. Yakni dia merasakan bahawa dia mencintai harta tetapi pada masa yang sama dia tidak kedekut untuk bersedekah. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawasanya setiap sedekah ataupun setiap yang dikeluarkan itu akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Seterusnya adalah as-sabrun dhiya'un. Sabar itu dhiya', yakni cahaya. Jadi apa beza dhiya' dan nur? Terdapat perbezaan di sini. Dhiya' itu adalah seperti cahaya matahari. Dia mengeluarkan bahang kepanasan. Tidak seperti cahaya bulan yang hanya mempunyai cahaya tanpa membakar. Jadi kita tahu kalau cahaya matahari itu ia membahang dan panas. Tidak seperti cahaya bulan, dia tidak membakar. Jadi kalau kita tengok nature cahaya matahari itu, dia memberikan sumber vitamin kepada manusia dan juga kepada kehidupan yang lain. Jadi disebutkan Rasulullah SAW menggunakan perkataan dhiya' itu untuk menunjukkan bahawa sabar itu adalah something yang sangat mengagumkan. Sebab apa? Sebab dalam ni diterangkan sabar itu bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan sebagai seorang hamba Allah. Bukan senang untuk kita bersabar. Lagi-lagi kalau kita ditimpa musibah dan orang nasihat kita untuk bersabar. Jadi itu adalah satu saat yang sangat sukar. Sangat sukar untuk kita bersabar. Jadi
ia memerlukan kepada mujahadah terhadap jiwa. Sabar juga adalah bila mana kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memerlukan satu mujahadah yang sangat hebat. Jadi sebab tu kan di sini dikatakan sabar itu adalah dhiya. Untuk kita meninggalkan kemaksiatan kita perlu sabar. Untuk kita kekal istiqamah dalam jalan kebenaran pun kita perlu kepada sabar. Bagaimana Allah memuji Nabi Ayub AS dalam surah Sad ayat 44, sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadahnya. Dan seterusnya, kita tengok dalam hadis ini, poin seterusnya yang sangat penting iaitu Al-Quran adalah hujah. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah hujah? Yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah hujah itu adalah Al-Quran ini ketika kita membacanya, dia akan memberikan kita petunjuk yang membawa kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran ini dia akan menjadi hujah kepada kita yang membela kita di hari akhirat. Begitu juga sebaliknya, Al-Quran boleh menjadi musuh kepada kita. Sebab tu digunakan perkataan Al-Quran itu adalah hujah ke atasmu dan juga bagimu. Okay? Jadi maksudnya kat sini, dia boleh juga menjadi musuh kepada kita bila mana kita membiarkan Al-Quran dan juga bila mana kita membaca tanpa kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini juga boleh menjadi hujah ke atas kita. Hujah ke atas kita seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi selain daripada itu, ia adalah jalan ke syurga. Yang mana kalau kita tengok kat sini, bagaimana kita sehari-hari kita melakukan aktiviti-aktiviti yang bermacam-macam, dan juga kita menghabiskan waktu siang dan malamnya dengan perkara yang diredai oleh Allah. Maksudnya kat sini kita nak menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, poin terakhir dalam hadis ini adalah tentang tiada jual beli melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang mukmin adalah orang mulia, tinggi kedudukan dan mahal harganya. Oleh kerana itu, dia tidak akan menjualkan dirinya melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kita menjual diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu adalah dengan kita meletakkan Allah di hadapan dalam semua perkara yang kita lakukan. Kita meletakkan Allah sebagai di satu tempat yang paling tinggi, yang mana kita akan meletakkan Allah itu sebagai satu pengawasan untuk kita melakukan apa sahaja perkara di dunia ini. Jadi Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Apa yang kita akan dapat dengan kita menjual diri kita kepada Allah? Apa yang kita dapat adalah balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi subhanallah, begitu besar ganjaran yang telah Allah janjikan kepada mereka yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan macam mana kita nak jual diri kepada Allah? Dengan kita sedaya upaya mendapatkan keredaan Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Dan juga pada masa yang sama kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan dengan kita berjualkan diri kita kepada Allah. Satu lagi,
Maksudnya adalah dengan kita niat untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menegakkan kebenaran, okay? Kita meneruskan dakwah dan tarbiyah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga adalah salah satu daripada cara bagaimana kita nak menjualkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan tengok bagaimana orang beriman yang menjualkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan diperdayakan oleh dunia dan seisinya. Walau bagaimana cantik, walau bagaimana hebatnya dunia, walau bagaimana manisnya nikmat dunia itu, dia tidak akan diperdaya oleh nikmat dunia. Sebab apa? Sebab dia telah menjualkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin bahawasanya ganjaran syurga itu melebihi segala-galanya. Ya. Dan juga orang yang menjual diri dia kepada Allah ni, dia juga akan sedar bahawasanya harta dia juga tidak akan memberdayakannya. Okay? Jadi kalau dalam Al-Quran kita tengok harta, bagaimana Allah mensifatkan harta kebendaan di dunia ini, termasuklah harta dari segi wang, okay? Harta kebendaan, pakaian, kenderaan, anak-anak, isteri, pasangan dan sebagainya. Itu semua adalah harta dunia. Bagaimana kita tidak menjadikan harta-harta tersebut sebagai salah satu benda ataupun jalan untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amat benarlah Allah ketika Allah berfirman, di antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam, maka di antara mereka ada yang telah selesai menunaikan janjinya itu lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Jadi kita kena tetap dengan pendirian kita, kita jual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita nak melakukan segala perkara dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita memperbaiki diri kita itu juga adalah salah satu daripada perkara yang dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama kita memperbaiki diri dan kita mengajak juga orang lain untuk perbaiki diri bersama-sama. Jadi di antara ajaran hadis, terdapat banyak, sebenarnya hadis ini sangat panjang dan banyak pedoman-pedoman yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Di antaranya bagaimana dia mengupas tentang bersuci, bagaimana kita dalam Islam sangat menitikkan soal suci. Dan begitu juga dalam tentang zikrullah, bagaimana kita perlu merasai bahawa hebatnya zikrullah ini, dia boleh menenangkan hati kita, dia boleh memberikan kita timbangan amal yang sangat berat, seperti mana luasnya langit dan bumi, subhanallah. Begitu juga dengan solat, bagaimana kita perlu mengutamakan solat, yakni kita perlu solat pada awal waktunya, dan juga kita kena sentiasa berusaha untuk khusyuk dalam solat. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah ini adalah seperti keterangan, yakni burhan, yang mana bila kita menginfakkan pada jalan Allah, Allah akan menyempurnakan, Allah akan menyucikan harta kita. Dan begitu juga dengan sabar. Sabar itu adalah dhiya, ia adalah satu cahaya yang menerangi, yang memberikan kita kehangatan, yang memberikan kehidupan kepada kehidupan yang lain. Dalam surah Al-Luqman Allah berfirman, dan bersabarlah kamu atas segala bala bencana yang menimpamu. Dan terakhir sekali adalah untuk kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan melakukan segala perkara yang diredai Allah, dan untuk kita niat bahawasanya kehidupan kita di dunia ini semata-mata adalah satu persinggahan, yang mana kita nak kutip segala bekalan yang kita boleh bawa dalam perjalanan untuk kita menuju ke hari akhirat, iaitu hari yang abadi, hari yang kekal selama-lamanya. Jadi dengan itu kita perlulah membawa bekalan sebanyak-banyaknya yang boleh
untuk kita mendapat destinasi terakhir, untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang lemah dan kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Moga Allah ampunkan dosa-dosa saya dan dosa kita semua. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada daurah hadis yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.